kami di Malaysia. So kami dah sampai Malaysia semalam, alhamdulillah pukul 9.30 pagi. Lepas last flight from Abu Dhabi to KL tu. And then kami stay di Cyberjaya sebab family saya semua kat sini. Kita orang stay kat Cyberjaya for 2 weeks. Lepas tu kita akan travel pergi selatan, pergi utara, probably pergi Singapore, pergi Thailand. So sekarang kami nak pergi nak pergi breakfast, nak pergi makan, nak pergi shopping probably dekat The Pulse. Jom ikut kami. Jom. Oh, okay, to the left. Just only goes left. This only goes left here. Passenger princess. Hi, first stop ialah The Pulse sebab kami nak breakfast aka brunch. Tengok tu. So, first brunch sebab breakfast dah terlambat. Kami semua bangun lambat je, teruk. Lepas tu kita makan dekat Old Town sekarang. Old Town The Pulse. Lepas tu Pak Usop nak cari SIM card untuk makan lah. Pak Usop tengah cari SIM card. Dan lepas tu kita nak shopping-shopping sikit, tengok buku, makan lah. Ni roti bakar. Showing my family our kopitiam, what we eat at kopitiam. Sis obsessed dengan pen dan journaling. Cute ni pen-pen ni. Jom kita mengetih lah. Pak Usop try apa? Teh tarik bungkus for the first time. Tu dia. Okay. You take a knife in the middle. Bottom part. And look in the middle. Okay. And then you call robot Power Rangers. Okay. Okey tu. Betul lah tu. Okay. Let's try. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu. Just up. Yes. Saya nak yang kecil ni. Bismillah. Ni apa? Dunia apa? Mozzarella cheese. Sedap. Oh, it's different. Different. Creamy. Creamy a bit. Macam butter. Awak suka ke tak? Tak suka. Ya. Oh, pandainya. Yeah. Awak durian lah ni macam senang je nak buka. Senang lah. Pasal dia rapuh. Already fallen for few days senang. Oh, okey, dah. Empuk. Already right. Oh, yang susah buka tu, yang fresh lah. Yeah. Okey, dah. Buka pakai tangan. Okay. Success. Yeah. Oh, kucing tidur. Yes, kucing tidur. Makan yang tu. Cat sleep. Sleepy cat. Sebentar. Ni makan tak? Kucing tidur. It tastes the same, just my favorite part. We are here in Cyberjaya, Salabas family gathering. Everybody say durian. Happy birthday. Selamat hari. Terima kasih pakar bunga api. Hi Charles, day 3 di Cyberjaya ataupun di Malaysia. Kita nak cari coffee bean ataupun biji kopi, nak buat kopi kat rumah. Tapi insyaAllah tapi saya tak confident yang kita akan jumpa coffee bean dekat sini ya. Especially dekat macam kedai-kedai
99 speed muat semua tu mesti tak ada. So, nak dipendekkan cerita, malam tadi saya bangun pukul 3.30 pagi ya dengan baby. Masih berjaga. Sekarang pukul berapa? 7.16, nak dekat 7.30 dah lebih. 4 jam saya berjaga ya. Kami jet lag teruk. Lepas tu anak-anak pun bangun pukul 5. So, macam mana awak rasa? Lepas tu baru balik surau. Look at that. Pro sangat dia. Parking kena tag in, tag out. Kita tengok kalau kita orang boleh jumpa Coffee Bean dekat kedai. How about this like kind of high end Ken's Grocer. Okay, jom kita cari Coffee Bean. Ni ni macam brand Malaysia punya brand. Kena scan. Tu bukan beans, tu ground coffee. Sekejap. What's that? Coffee mix. Everything's coffee mix. There's chocolate drink. Huh? There's chocolate drink. Oh. Mana? Rasanya ni. Ada Italiano. Yang ni saja ada. Cuma dia sah. Wow. RM30 yo. Okay, I'm gonna get. What's that ni? Kek pandan. Kami dekat Ken's Grocery. Colour dia. Ni nama apa? Nama dia Patam. Pak Tam. Pak Tam, Pak Hitam. Pak Tam dengan Pak Tim. Yang ni spesies Black Palm Property. Akak tu baju hitam. Daripada mana? Oh, Indonesia. Nama Patam. Oh, okey okey. Ini girlfriend dia. Girlfriend dia? Wow. Oh, girlfriend dia putih. Look at you. Janganlah sombong sangat. Ini girlfriend dia. Girlfriend dia pun ada dekat England. Tapi mostly dekat Australia. Oh, okey. Hakim nak burung tu atas bawah awak. Mana Ibrahim? Ibrahim. Oh. Cantik ya. Panggil Ibrahim Sat. Faris mana? Adik Faris mana? Okey, jom. Mana? Oh. Albino ke ni? Albino. Articulated? Yeah, yeah. Dia nak pegang, boleh pegang ke? Ni boleh angkat ke half the body like this. Body. Okay. Kalau nak makan dia pun boleh. Using your both hands. Bukan. He will wrap Okay. it for you. Just hold the head. Just half the body. Yeah, half the body only. He's so friendly. Besar muka dia. Cantik colour dia? Colour dia cantik. Albino. Hijau biasa tu. Dia ulas sama. Ulas sama dia tadi. Hello. Ni cowoknya. Kambing ni asyik ikut kita saja. Hai, pergi balik sana. Oh, apakah? Oh, masuk dalam.
Oh, comelnya. Jalan-jalan Putrajaya. Ada orang tu drive dekat salah lane ya, memalukan. Oh, cantiknya. Ni adalah Jambatan Wawasan. Wawasan Bridge. Wawasan means vision. Tu, masjid tu tengok tu. Putra Mosque, Masjid Putra ataupun In 500 Masjid meters, Pink. turn left onto Persiaran Perdana. So this is all the district. Another bridge. Turn left to stay on Persiaran Perdana. That's the PM office. Tengok tu. Dekat cyber pun dia bawa juga kopi dia tu. Apa nama benda ni? A60? Yeah, it's like over. Yeah. Coffee time. Today is hari ke Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Today is the 4th day. So apa awak rasa so far? Tired? Sini Asia. Huh? Sini Asia. Sini Asia. Want to drink something? Buka lah, ambil. Mana ni? Sini? Lane to turn left onto Labu Perdana Timur. Hai guys, hari ni kita jalan-jalan Putrajaya sebab masing-masing masih jet lag dan rasa macam pening-pening tak sihat tu. So kita jalan-jalan dekat je Putrajaya. Nak pergi Alamanda, nak pergi makan. Lepas tu nak pergi masjid tu. Okay, kita boleh tengok masjid Putra, Use the second from the left lane to turn left onto Labu Perdana Timur. Masjid Pink dan juga Masjid Besi. InsyaAllah. Jom ikut kami jalan-jalan di Putrajaya. Okay, time to go shopping at Alamanda. Kita shopping-shopping. Okay, today's shopping day. Kita shopping tudung dekat bawah kita. And some baby clothes. Kita jalan-jalan di Alamanda. Hari ni kita pergi KLCC. Korang mesti tahu kan, tunnel ni tunnel apa? Smart Tunnel. Terowong bijak. What's the line? Oh, I'm player one. You no, you. Oh, and then the two see me. Yeah. Let me put this here. Wait, this looks like a number 6 or number 9. Ini sotong. Sotong goreng. Wow. Lunch kita hari ni fish and chips and hari ni Wagyu burger. 我又走进广州订到，我又走进广州订到天阳那里第一个我想，本来我计划在广州，到时候还2个小孩在那里，我到时候我就带着2个小孩回来的嘛。 Okay, jom. This is perfect. Okay, jom. How far is it? 10 minutes. No, it's like 13. Maybe we don't have. Sorry, I thought it was only 10.
Nak. Takut ke? Nak potong rambut? Nak potong rambut sikit? Dia tak nak. Ya, Hakim potong rambut. Nak potong macam mana pendek? Dia macam takut-takut. Ten, okay. 1, 2, 3. Belum lagi lah. Tak apa. Ni belum lagi. Masih Hari ni dah lambat Masih lagi. belum lagi ya. Belum tiup lagi. Trying the famous cronuts from Dotties. Kan cronuts kan nama dia. Dia kita turun. Dah ikut. Okay. Ni bendera apa? Malaysia. Bendera Malaysia. Dia